kamu ni populis, duit tu nak datang dari mana? Ni saya nak tolong Datuk Seri Anwar. Saya belajar debate. Saya boleh beritahu 90% self-learning. Daripada online, saya sampai hafal ucapan-ucapannya. Banyak kawan-kawan, abang saya, saya boleh kongsikan, abang saya. Dia walaupun bidang yang lain, dia belajar semua editing segala. Dia ambil aeronautical engineering kalau saya tak silap. Tapi sekarang bidang research, script writing, editing, semua dia belajar online melalui YouTube. Ya. Saya dah jumpa ramai orang lain. Kalau kita dengar inspirasi kita iaitu Khairul Amin, bagaimana dia belajar edit walhal dia ambil engineering kat US. Kalau kita boleh gabungkan perkara tersebut, percayalah sistem pendidikan kita akan berkembang dengan pesat. Kita bantu cikgu, ringankan beban. Kita juga pastikan anak-anak muda ini boleh buat proses self-learning tersebut. Kosnya pun tak tinggi. Kenapa saya kata tidak tinggi? Orang kata, alah Sadik, kamu ni populis, duit tu nak datang dari mana? Ni saya nak tolong Datuk Seri Anwar kerana dia sudah naikkan cukai, dia nak tarik subsidi. Tahu tak berapa dia akan dapat tahun depan? 23 bilion. Saya tak nak cakap kosong. Penjimatan subsidi diesel 5 bilion ringgit setahun. Mula-mula kita anggarkan 4 bilion, sekarang 5 bilion ringgit. Peningkatan cukai SST 10 bilion ringgit. Tahun ni kerana 6 bulan saja lagi 5 bilion, tapi tahun depan 10 bilion. Okay? Lepas tu rasionalisasi subsidi atau penarikan subsidi petrol, itu mereka anggarkan 8 bilion, mungkin boleh lebih tinggi. Saya belum masuk lagi kenaikan tarif elektrik, cukai digital, berbagai cukai lain. Ini saya kata pun dah 23 bilion kalau saya tak silap. You can afford to spend to revamp our education system. Kalau tak, sesiapa menteri masuk, dia sama, dasar sama, tak ada perubahan yang besar. Dan akhirnya kita lihat standard pun menurun.